Rozet nak beli dalam sekilo macam tu. Tuh. Besar-besar. Nampak tu. Dia berpalut cantik. Okey. Dah siap sahabat. Udang Nestem sedia untuk dihidangkan. Assalamualaikum dah. Hai. Bertemu lagi dalam YouTube channel Rozet TV. Sekarang Rozet dekat pasar. Kita nak cari udang sebab Rozet nak masak udang Nestem. Okey, jom kita start masuk pasar dulu. Mari, mari. Harap dapatlah udang. Besarnya. Tapi kita tak nak cari kerang. Dapat. Ni 52, 56. Boleh tahan saiz dia. Okey, terang dulu. Ini besar sahabat. Besar. Nah ni. Besar. Tapi ni sekilo berapa? Ni sekilo berapa? Oh, ni dia harga dia. 66. Ya, tengah fikir jap. Yang ni berapa? Ni 45. Ni 56. 46. Nampak tu, besar-besar lah saiz dia. Tuh. Besar-besar. Okey, satu. 2. Ni udang lauk ni. 3. Rozet nak beli dalam sekilo macam tu. Miss, yang ni sekilo dalam berapa ekor Tak tahu. Tak sampai 20. Tak sampai 20. Okey. Saya pilih dulu Dekat bawah-bawah Rozet jumpa yang besar. Tapi kita nak besar sangat, kita nak ambil saiz macam ni. Macam ni. Kita pilih yang paling terbaik. Okey. Alhamdulillah. Yang ni Rozet ambil ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Jom kita tengok 15 ekor berapa ringgit. 700 gram. 700 gram. 46. Okey. Thank you tu. Okey, jom kita balik masak udang Nestem. Mula-mula sekali Rozet nak siang dulu udang ni. Buang bahagian kepala ujung. Lepas tu belah dia punya belakang. Ni. Dia punya urat belakang ni. Tarik. Lepas tu kita boleh basuh bersih. Tadi Rozet dah buang urat belakang, dah bilas bersih. Sekarang Rozet nak selawat. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah. Bahan-bahan dia sangat simple tapi rasa dia sedap. Ini udang yang siap basuh bersih. Kita nak perak bersama tepung jagung, sebiji telur dengan garam. Ini bahan tumis dia, Rozet tumis dengan butter, daun kari, cili padi merah, bawang putih, dan ini bahan utama dia Nestem original. Okey, jom mula-mula sekali udang ni letak garam, sebiji telur, kacau dulu. Okey, masukkan tepung jagung. Bagi semua berpalut. Dah comel macam ni, sahabat perak 5 ke 10 minit. Ni Rozet pakai pisau Raja Wali. Nak potong ayam, potong ikan besar, ngam. Cincang dulu. Okey, macam ni ngam. Untuk cili padi ni, potong dia. Okey, ready untuk kita masak. Mula-mula sekali, udang yang kita perak ni kan, sahabat kena goreng dulu.
Resepi ni mudah. Lepas tu dia cepat siap. Okey, minyak dah panas. Ready untuk kita goreng udang. Bismillah. Saya pakai tangan je lah, senang. Goreng ni sekejap je tau. Jangan bagi udang terlalu kecut. Okay. Sekejap je. Dah boleh angkat dah. Okay, goreng kedua kali pula. Sahabat bagi bahagian bawah tu sedikit masak baru balikkan. Cantik api hari ni. Okey. Batch ketiga pun dah boleh angkat dah. Alhamdulillah. Okey, lepas ni kita ready untuk buat dia punya nestem. Ini angkat dulu. Okey, ready sahabat. Rozet dah basuh dah bekas tu tadi. Lepas tu ambil butter. Masukkan. Okey, tapi api jangan besar sangat tau. Dia kena manja-manja je api dia. Okey, macam ni dah. Okey dah. Lepas tu sahabat terus letak bawang putih dengan cili padi merah. Letak je terus daun kari. Bagi dia naik bau. Bau dia sangat-sangat wangi. Jiran boleh tegur tau sebabnya ada butter, bau daun kari dengan bawang putih tu bersatu. Lepas tu jangan tunggu dia garing macam ni. Sahabat terus boleh letak garam, perasa sikit. Okey, tips nak bagi nestem ni sedap bila kita masak, sahabat kena api betul-betul slow sebab tak nak bagi nestem hangit. Dah wangi pun semua, masukkan nestem. Kacau dulu. Okey, dah cun. Last sekali, letak kita punya udang. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kacau. Nanti dia berpalut cantik je. Nampak tu. Dia berpalut cantik. Okey, dah siap sahabat. Udang nestem sedia untuk dihidangkan. Kita nak plating cantik-cantik. Okey, ni yang sedap tau. Dia punya serdak ni yang best ni. Alhamdulillah. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Jemput makan sahabat. Rasa dia sedap. Tak rasa kuih pun. Sebab letak nestem selalu orang kata takut-takut kan. Ini kalau beli dekat kedai mahal tau. Baik buat sendiri. Okey, nestem. Tadi dalam kuali tu ada lagi nestem tau. Okey. Ni. Dia berpalut cantik. Oh. Okey, bismillah. Masya-Allah. Sedap.
Hari segala yang tak pernah buat macam ni, buat. Beli udang tak perlu besar macam rozet, yang kecil pun boleh. Lepas tu buat macam ni. Sedap sangat. Rozet pegang 2 tangan Yang boleh makan kering-kering boleh ikut resepi ni. Letak daun, kari, cili, makan sekali.